Selalu orang yang sakit pinggang, dia banyak suka sapu dengan minyak angin dan urut macam ini. Sebenarnya, dia ada teknik lagi baik untuk melegakan sakit pinggang. Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Ramai customer merayu saya, dia mengadu dia sakit pinggang. Waktu dia bengkokkan badan, lutut dalam sorak macam, dia naik dia sakit pinggang. Mari master tunjukkan cara-cara untuk urut sakit pinggang. Urut ini 2 poin. Tengok, ini tali pinggang. Bawah sini, ini tulang jangan urut Bawah sini, kita urut. Gunakan ibu jari, tekan dan pusing. Kalau you sudah jumpa poin ni sudah tekan meja dia akan rasa sampai ke tapak kaki Alright, pertama sudah urut habis. Poin yang kedua, kita gunakan siku yang tajam di tempat. Tekan di punggung ni, tekan dan torak keluar. Tekan dan torak keluar. Tekan dan torak keluar. Selepas urut 2 poin ini, you mesti boleh melegakan sakit pinggang. Nah, urut untuk melegakan sakit pinggang boleh datang ke SK Wellness Meru Ipoh berhadapan dengan Maidin.